Selamat sejahtera. Kisah pada hari ini adalah satu kejadian yang menimpa seorang pendengar yang gemar menunggang motosikal pada waktu malam. Sesiapa yang suka menunggang motosikal lewat malam, melalui tempat sunyi atau pulang ke rumah sendirian pada waktu malam, saya sangat sarankan anda untuk mendengar kisah ini. Kerana kisah ini adalah tentang seorang lelaki yang menunggang motosikal pulang ke rumah bersama teman wanitanya di daerah Fuluang, wilayah Loei. Laluan yang digunakannya ialah sebatang jalan yang membelah sebuah gunung untuk memendekkan masa perjalanan pulang. Tetapi malangnya, di pertengahan jalan, dia dan teman wanitanya telah berdepan dengan satu peristiwa yang mengerikan. Bagi sesiapa yang tinggal di wilayah Loei, saya mahu anda semua mendengar dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Sama ada anda menetap di Loei atau sesiapa sahaja yang merancang untuk menunggang motosikal ke sana, dengarlah kisah ini baik-baik. Sebelum kita mendengar kisah hari ini, harus saya maklumkan bahawa ini adalah kisah benar dan memerlukan kebijaksanaan anda semasa mendengar. Kisah hari ini dihantar oleh seorang pendengar dan saya akan menggunakan nama samaran Encik Azman. Kisah ini adalah kejadian yang menimpa Encik Azman, pengalaman seram pertama yang berlaku dalam hidupnya. Dia berharap agar pertemuan kali ini akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya juga. Kerana pengalaman seram pertama ini sahaja sudah cukup membuatnya hilang akal sehingga hampir pengsan di atas motosikal. Kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu ketika dia masih bekerja di sebuah stesen minyak di Wang Safong. Kemudian, stesen minyak ini bertukar kepada jenama lain. Asalnya stesen minyak berwarna merah, kemudian bertukar menjadi stesen minyak berwarna hijau. Stesen minyak inilah yang terletak kira-kira 30 km dari rumahnya di daerah Puluang. Boleh dikatakan dia bekerja agak jauh dari rumah. Tetapi kerana dia gembira bekerja di situ dan rapat dengan semua rakan sekerjanya, dia memilih untuk terus bekerja di sana. Disebabkan jarak yang jauh dari rumah, dia menyewa sebuah bilik kecil berhampiran tempat kerjanya untuk memudahkan perjalanan pergi dan balik kerja. Shift paginya bermula pada jam 5 pagi hingga 2 petang, manakala shift petang pula bermula pada jam 2 petang hingga kira-kira 11 malam. Jika ada hari cuti, dia akan menggunakan masa cuti itu untuk pulang ke rumah. Biasanya dia akan bermalam di rumah selama 1 atau 2 malam sebelum kembali bekerja, atau kadang-kadang dia hanya pulang pada waktu pagi dan kembali pada waktu petang, bergantung pada kesesuaian masa. Setiap kali pulang ke rumah, dia akan menunggang motosikal. Terdapat 2 laluan untuk pulang ke rumah. Laluan pertama adalah jalan yang melalui kawasan perumahan. Ada rumah orang di sepanjang jalan, tidak sunyi dan mempunyai lampu jalan. Tetapi ia mengambil masa yang lebih lama kerana jaraknya lebih jauh dan yang penting dia tidak boleh memandu laju kerana ia adalah kawasan komuniti. Manakala laluan kedua pula adalah jalan yang menghubungkan kampung Nakae dengan kampung Nongkan. Laluan ini lebih dekat kerana ia adalah jalan yang menyusuri lereng gunung. Baru-baru ini jalan itu telah diturap semula, menjadikan pemanduan lebih selesa berbanding dahulu. Tidak perlu lagi mengelak lubang. Cuma laluan ini agak sunyi sedikit. Di kedua-dua belah jalan, kebanyakannya hanyalah hutan dan pokok-pokok. Lampu jalan pula jangan cakaplah, boleh dikatakan hampir tiada. Jalan inilah yang dipanggil sebagai jalan pintas dan dia sering menggunakan laluan ini untuk pulang ke rumah kerana ia dapat menjimatkan banyak masa perjalanan. Tunggang sekejap saja sudah sampai ke rumah. Walaupun jalan itu sunyi, dia tidak pernah mengalami apa-apa yang menakutkan. Sebenarnya, dia tidak takut pada hantu atau perkara khaib. Dia hanya takut akan pencuri atau perompak yang mungkin akan menyerang hendak. Sehinggalah dia menerima berita gembira bahawa teman wanitanya sedang mengandung. Disebabkan inilah dia terpaksa pulang ke rumah dengan lebih kerap. Daripada biasa pulang 2,3 kali sebulan, kini meningkat kepada 5,6 kali kerana perlu menjaga teman wanitanya. Kadang-kadang, apabila terlalu rindu, dia akan membawa teman wanitanya untuk tinggal bersamanya selama 2-3 hari di bilik sewa. Ini menyebabkan pada masa itu, dia kerap berulang-alik antara rumahnya dan Wang Sakfong. Tetapi ibunya sering berpesan kepadanya, teman wanita kamu sedang mengandung. Jangan kerap sangat berjalan jauh. Nanti tak baik untuk kesihatan orang mengandung. Dia mendengar nasihat ibunya, lalu meminta teman wanitanya berpindah dan tinggal bersamanya di bilik sewa supaya tidak perlu kerap berulang-alik. Sejak itu, dia dan teman wanitanya hidup bersama di bilik sewa sementara teman wanitanya sedang hamil.
Pada peringkat awal, semasa perut teman wanitanya belum begitu besar, dia masih boleh melakukan kerja rumah, menjaga diri sendiri, memasak dan melakukan segalanya, walaupun dia tiada di bilik. Tetapi apabila kandungan teman wanitanya mencecah 6 bulan, perutnya mula membesar. Kali ini, untuk melakukan apa-apa pun menjadi sukar. Untuk membongkok mengambil barang pun tidak boleh. Apabila dia pergi bekerja, tiada siapa yang dapat membantunya. Sehinggalah pada suatu pagi, teman wanitanya berbincang dengannya bahawa dia ingin pulang ke rumah kerana perutnya sudah besar dan sukar untuk melakukan apa-apa. Lagipun, dia sendiri perlu bekerja di stesen minyak dan tiada masa untuk menjaganya. Jadi, teman wanitanya memberitahunya bahawa dia ingin pulang ke rumah kerana sekurang-kurangnya di sana ada ibu dan ayahnya yang boleh menjaganya. Pada masa itu, dia terus bersetuju kerana kasihan melihat teman wanitanya yang sedang sarat mengandung. Dia berasa sangat bersalah kerana tidak dapat menjaganya. Jika teman wanitanya pulang ke rumah dan ada orang yang boleh membantunya, itu lebih baik daripada tinggal sendirian di bilik sewa. Jika terjatuh atau berlaku apa-apa, ia akan membahayakan. Lagipun, ibu bapanya sendiri sudah banyak kali menyuruh teman wanitanya pulang ke rumah. Jadi, dia memberitahu teman wanitanya, kalau awak nak saya hantar hari ni, tak bolehlah sebab saya dah nak masuk kerja. Hari ni saya kerja sampai pukul 11 malam. Kalau nak hantar malam-malam pun bahaya, takut jadi apa-apa. Esok pagi saya hantar awak balik rumah. Ya, teman wanitanya bersetuju, tiada masalah. Tetapi selepas dia pulang dari kerja pada pukul 11 malam, teman wanitanya tiba-tiba menukar fikiran. Dia memberitahu bahawa dia ingin pulang ke rumah pada malam itu juga kerana esok ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Dia terus menolak permintaan teman wanitanya. Tak bolehlah, dah lewat sangat ni. Esok pagi saja kita pergi. Saya baru balik kerja, penat. Tak naklah tunggang motor balik rumah sekarang ni. Esok pagi-pagi saya hantar. Tetapi teman wanitanya yang sedang hamil itu tetap berkeras. Macam mana pun, dia mesti pulang pada hari itu juga. Dia cuba berbincang dengan teman wanitanya. Betul ke ni? Bahayalah sekarang ni. Tetapi teman wanitanya tetap dengan pendiriannya bahawa malam ini juga dia mesti pulang kerana esok pagi ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Dia dan teman wanitanya terus berbincang sehingga hari semakin lewat. Apabila dia melihat jam, sudah pukul 11.30 malam, tetapi teman wanitanya masih tidak menukar fikiran. Akhirnya, dia membuat keputusan. Baiklah, kalau nak pergi, kita pergi sekarang. Kalau tak, kita berdebat sampai lagi lewat malam. Selepas itu, teman wanitanya segera mengemas barang-barang peribadinya. Mereka hanya dapat memulakan perjalanan apabila jam sudah hampir tengah malam. Perlu diingatkan, biasanya dia jarang pulang ke rumah pada waktu sebegini. Paling lewat pun sekitar jam 7 atau 8 malam. Ini adalah perjalanan pulang yang dirasakan paling tidak selamat kerana ia adalah perjalanan menaiki motosikal pada waktu larut malam, hampir tengah malam. Suasana di sekelilingnya membuatkan dia berasa sangat takut. Boleh dikatakan, jantungnya berdebar-debar. Kerana menunggang di jalan raya pada waktu itu, tiada sebuah kereta pun kelihatan. Sungguh sunyi sepi walaupun di dalam bandar. Jika pada waktu siang atau ketika teman wanitanya tidak mengandung, dia mungkin akan memecut laju di jalan raya. Tetapi sekarang, teman wanitanya sedang mengandung. Jadi, dia hanya boleh menunggang dengan perlahan di sepanjang jalan. Selepas keluar dari kawasan bandar, dia mula memasuki jalan luar bandar. Dia memilih laluan yang biasa digunakannya, iaitu jalan pintas kedua yang saya ceritakan pada awal tadi kerana ia lebih cepat. Selepas keluar dari bandar, rumah-rumah yang tadinya ada mula menghilang. Lampu jalan yang tadinya ada mula berkurangan. Suasana menjadi semakin sunyi dan menakutkan. Tetapi nasib baik masih ada 2-3 buah rumah yang kelihatan. Selepas menunggang untuk seketika, rumah orang mula tiada. Yang ada hanyalah hutan di kedua-dua belah jalan. Lampu jalan pula sudah tiada langsung. Jalan menjadi gelap gelita. Satu-satunya cahaya yang ada hanyalah dari lampu hadapan motosikalnya. Dia mula berasa tidak sedap hati. Kadang-kadang dia nampak kelibat dan sesuatu melintas. Dia mula berfikir bukan-bukan adakah itu hantu atau roh di tepi jalan. Pada masa itu, semasa sedang menunggang motosikal, dia mula berasa takut. Jadi dia cuba berbual, mengajak teman wanitanya berbual tentang pelbagai perkara sambil menunggang.
Jika tidak, dia pasti akan berasa terlalu seram untuk meneruskan perjalanan. Dia menunggang sambil berbual dengan teman wanitanya sepanjang jalan. Sehinggalah mereka tiba di satu persimpangan 4 berdekatan kampung Nongkhan. Tiba-tiba, bulu romanya meremang. Hatinya berasa tidak keruan. Dia berasa sejuk tiba-tiba, seperti hendak demam. Tetapi tidak. Dia cuba mengajak teman wanitanya berbual lagi. Suasana kat sini pelik lah, kan? Tetapi kali ini, teman wanitanya hanya menjawab sepatah dua, seolah-olah tidak mahu berbual. Dia menjawab lebih kurang, "Oh, ya ke?" Kemudian dia diam, tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memeluk pinggangnya dengan erat. Dia berfikir mungkin teman wanitanya tidak mahu bercakap, jadi dia tidak mengajaknya berbual lagi, takut nanti teman wanitanya marah. Pada masa itu, motosikal mereka membelok ke kanan di persimpangan. Selepas membelok ke kanan, mereka akan bertemu dengan jalan yang curam. Dia perlahan-lahan mendaki jalan yang curam itu. Dan ketika motosikalnya sedang menaiki jalan yang curam atau bukit itu, lampu hadapan motosikalnya menyuluh susuk tubuh seseorang sedang berjalan di tepi jalan di seberang, kira-kira 30 meter jauhnya. Pada mulanya dia tidak menghiraukannya. Dia fikir itu mungkin orang gelandangan atau orang yang tidak berumah. Jadi dia tidak begitu memerhatikan, hanya fokus pada laluannya sendiri. Kerana orang yang dilihatnya itu seolah-olah sedang berjalan menuju ke arah motosikal yang sedang ditunggangnya. Tetapi orang yang dilihatnya ini berada di seberang jalan, iaitu di sebelah kanan mereka. Apabila dia mula menunggang semakin dekat dengan orang itu, dia mula merasai bulu romanya meremang. Ketika dia hampir berselisih dengan orang itu, barulah dia dapat melihat bahawa orang yang dilihatnya itu adalah seorang lelaki. Dia hanya menjeling sekilas tanpa sengaja. Apabila dia melihat lelaki itu, dia hampir pengsan. Kerana pada saat itu, apa yang dilihatnya ialah lelaki itu tidak mempunyai kepala. Hanya ada badannya yang memakai baju lama dan seluar jin koyak. Pakaiannya kelihatan kotor. Dia sedang berjalan mundar-mandir di tepi jalan, seolah-olah orang biasa. Sekali imbas, dia fikir dia tersalah pandang. Pada masa itu, dia menoleh ke belakang untuk melihat sekali lagi bagi memastikan. Dan ternyata kali ini, apabila dia menoleh ke belakang, dia melihat dengan jelas dengan kedua-dua belah matanya. Jelas sekali bahawa susuk tubuh yang berjalan di tepi jalan itu tidak mempunyai kepala. Di bahagian lehernya seolah-olah telah dipotong. Hanya tinggal bahagian bahu dan badan. Yang lebih menakutkan ialah dia melihat susuk tubuh. Itu pada jarak yang sangat dekat kerana jalan itu hanya mempunyai 2 lorong. Dia melihat susuk tubuh tanpa kepala itu berlalu. Seolah-olah susuk tubuh itu tahu bahawa dia sedang melihatnya. Sebaik sahaja motosikalnya melintasinya, tetapi dia masih menoleh ke belakang. Susuk tubuh itu perlahan-lahan berhenti berjalan dan mula berpusing. Selepas itu, ia berpusing menghadapnya sebelum mula berlari mengejar motosikalnya. Semua ini berlaku dalam beberapa saat sahaja. Dia belum sempat menenangkan diri daripada apa yang dilihatnya. Kini dia terkejut pula kerana dikejar oleh hantu tanpa kepala. Pada saat itu, dia terus memecut laju sambil menjerit-jerit. Dia memulas pendikit motosikal untuk melarikan diri ke hadapan dengan penuh ketakutan. Boleh dikatakan fikirannya kosong, telinganya menjadi pekak. Dia terdengar suara teman wanitanya menjerit sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak dapat menangkap butir bicaranya. Apa sahaja yang teman wanitanya katakan, dia hanya terus memecut. Angin yang menampar telinganya menghasilkan bunyi berdesing sehingga dia tidak mendengar apa-apa. Dia tidak berani langsung untuk melihat cermin sisi. Tetapi selepas dia memecut seketika, di lorong sebelah yang jauh di hadapan, dia ternampak bayangan susuk tubuh seseorang sedang berdiri di tepi jalan, rapat dengan pokok dan menghulurkan tangan ke jalan sambil melambai-lambai seolah-olah memanggil motosikalnya. Dan apabila motosikalnya semakin dekat, dia mula melihat dengan lebih jelas bahawa susuk tubuh yang melambai-lambai memanggilnya itu adalah susuk tubuh orang yang tidak mempunyai kepala lagi. Sekarang, dia sangat takut sehingga dia menangis tersesak. Fikirannya benar-benar kosong. Dia terdengar suara teman wanitanya dari belakang, tetapi masih tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Tangannya hanya terus memulas pendikit motosikal sehingga kaku. Dalam hatinya ketika itu, dia hanya teringat wajah ibu dan ayahnya, serta wajah sami-sami terkenal yang dihormatinya. Dia hanya berfikir, tolong saya, Tuan, tolong saya."
Apabila dia melintasi tempat di mana lelaki tanpa kepala itu berdiri melambai, tiba-tiba telinganya mendengar suara teman wanitanya berkata, "Awak, bertenang, bertenang, cepat tunggang, cepat tunggang." Selepas mendengar suara teman wanitanya, dia kembali sedar. Dia hanya memandang lurus ke hadapan dan memecut tanpa menoleh ke belakang lagi. Nasib baik, selepas melepasi tempat itu, tiada apa-apa yang berlaku. Tiada kemalangan atau perkara menakutkan lain selepas dikejar hantu. Dia terus menunggang dengan tabah sehingga sampai ke mukimnya sendiri. Apabila memasuki kawasan kampung, suasana mula berubah. Dia mula berasa hangat. Ada lampu di sepanjang jalan. Pada masa itu, kebanyakan rumah sudah memadamkan lampu dan penghuninya sudah tidur. Hanya ada kira-kira 23 buah rumah yang penghuninya sedang minum-minum di hadapan rumah. Apabila dia melihat orang, dia berasa sangat lega. Air matanya mengalir deras seolah-olah inilah saat paling selamat dalam hidupnya. Apabila hampir tiba di kampungnya, dia memutuskan untuk berhenti di tepi jalan kerana sudah tidak larat menunggang lagi. Pada masa itu, badannya terasa seperti sudah mencapai hadnya. Tangan dan kakinya menggeletar. Boleh dikatakan dia hampir pitam. Selepas berhenti, dia terus terduduk di atas tanah. Wajahnya ketika itu dibasahi air mata. Pada masa itu, teman wanitanya cuba mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia sudah tidak dapat memproses apa-apa lagi. Dia hanya tahu dia berkata kepada teman wanitanya dengan suara yang terketar-ketar, "Tunggu, tunggu sekejap. Saya nak rehat sekejap. Ya, nanti kita sambung." Dia berehat sehingga tangan dan kakinya berhenti menggeletar sebelum menyambung perjalanan pulang. Dari tempat dia berehat, dia menunggang kira-kira 10 minit lagi sebelum sampai ke rumah. Apabila melihat rumahnya sendiri, dia menangis tersesak-sesak sekali lagi. Dia menangis begitu kuat sehingga ibu dan ayahnya terjaga dan keluar untuk melihat. Apabila melihatnya menangis, mereka terkejut dan terus bertanya, "Azman, kenapa ni? Azman, kenapa?" Dia hanya menjawab dengan 3 perkataan, "Saya jumpa benda." Teman wanitanya ketika itu juga seolah-olah tidak dapat berkata apa-apa, ibu dan ayahnya. Kemudian mengambil benang dan mengikatnya di pergelangan tangannya dan teman wanitanya. Mereka berdua berasa sedikit tenang. Tetapi keterangan kali ini tidak dapat membantunya melupakan kejadian yang baru dialaminya. Malam itu, dia hampir tidak dapat melelapkan mata. Keesokan paginya, teman wanitanya pergi menyelesaikan urusannya seperti yang dikatakannya. Manakala dia, selepas bangun tidur, berbual dengan ibunya tentang kejadian semalam. Ibunya bertanya, "Azman, kamu jumpa apa semalam?" Cerita pada ibu. Dia pun menceritakan segalanya kepada ibunya dari awal hingga akhir, bahawa dia ternampak hantu tanpa kepala yang mengejarnya di kawasan Nongkan sebelum sampai ke mukim mereka. Apabila ibu dan ayahnya mendengar ceritanya, mereka langsung tidak menunjukkan reaksi terkejut. Mereka hanya menjawab, "Betul ke? Betul ke? Kamu jatuh motor atau cedera di mana-mana? Tak nak." Mereka tidak menunjukkan reaksi terkejut seperti, "Wah, hantu. Macam mana rupa dia nak?" Ibu takutnya. Ibunya kelihatan tidak teruja langsung dengan pengalamannya bertemu hantu. Jadi dia bertanya kepada ibunya, "Kenapa ibu tak terkejut? Itu hantu tanpa kepala, tahu tak?" Ibunya menjawab, "Oh, orang dah biasa nampak, nak." Ibu ingatkan, dia dah lama hilang. Orang yang buka kedai runcit dalam komuniti atau yang jual sarapan pagi, mereka kena keluar beli barang di bandar guna jalan tu. Jalan tu pendek, tapi kalau hari-hari tertentu, mereka akan guna jalan lain. Sebab takut jumpa hantu tanpa kepala yang berdiri melambai di tepi jalan, kadang-kadang mengejar sampai mereka hampir tak berani guna jalan tu. Orang kata hantu tanpa kepala tu mungkin roh orang yang dibunuh, dipenggal kepalanya dan mayatnya dibuang di hutan, sebab kat situ memang hutan tebal. Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, ibu dah tak dengar orang cerita lagi. Ingatkan, roh hantu tanpa kepala tu dah pergi dengan aman. Tak sangka pula dia masih ada, belum pergi ke mana-mana. Apabila dia mendengar cerita ibunya, bulu romanya meremang kerana imej semalam masih segar dalam ingatannya. Ketika dia menunggang motosikal pulang ke tempat kerjanya di Wang Safong, dia memutuskan untuk menggunakan jalan lain. Dia tidak berani lagi melalui jalan itu, walaupun pada waktu pagi. Pagi itu juga, selepas berbual dengan ibunya tentang hantu tanpa kepala yang mengejar kenderaan, dia terus memandu keluar dari rumah untuk pergi bekerja. Laluan yang digunakannya ialah jalan yang lebih jauh, melalui kawasan perumahan.
Selepas itu, dia bekerja sepanjang hari sehingga penat. Selesai kerja pada pukul 11 malam. Apabila sampai di biliknya, dia menelefon teman wanitanya untuk berbual tentang kejadian semalam. Dia menceritakan kepada teman wanitanya apa yang mereka lalui semalam kerana pada waktu pagi dia bangun lewat. Teman wanitanya sudah pun pergi menyelesaikan urusan pentingnya, jadi mereka tidak sempat berbual pada waktu pagi. Selesai kerja pada jam 11 malam, dia pun menelefon untuk bertanya apa yang dilihatnya. Jawapan teman wanitanya membuatkan bulu romanya meremang. Kerana teman wanitanya berkata bahawa dia sebenarnya nampak susuk tubuh tanpa kepala itu sebanyak 4 kali. Walaupun dia sendiri hanya melihatnya 2 kali dan sudah berasa sangat takut, teman wanitanya pula melihat hantu tanpa kepala itu sebanyak 4 kali. Mula-mula, teman wanitanya menceritakan bahawa sebelum sampai di persimpangan 4 di mana mereka membelok ke kanan, ketika dia mengajaknya berbual dan dia tidak menjawab, pada masa tu dia sedang duduk di belakang. Tiba-tiba dia nampak kelibat di hujung matanya di dalam hutan. Jadi dia menoleh tanpa berfikir apa-apa. Tetapi ternyata di belakang sebatang pokok ada seseorang sedang berdiri dan orang itu tidak mempunyai kepala. Dia terkejut, tidak sangka akan melihat sesuatu seperti itu. Tetapi dia tidak panik. Ini baru kali pertama teman wanitanya nampak. Selepas itu, dia hanya duduk diam, tidak berani memberitahunya kerana takut dia akan turut berasa takut. Lagipun, dia fikir mungkin tiada apa-apa, mungkin hanya makhluk halus yang muncul sekejap-sekejap. Tetapi selepas menunggang seketika, dia ternampak roh hantu tanpa kepala itu lagi. Tetapi kali ini, ia bergerak keluar dan berdiri di tepi jalan, melompat-lompat seperti hantu pocong. Dia memalingkan mukanya ke arah lain, berpura-pura tidak nampak apa-apa. Tetapi dalam hatinya, dia sangat takut dan mula berfikir bahawa ini bukan perkara biasa kerana ia seolah-olah sedang mengikut motosikal mereka. Tetapi dalam hati yang lain, dia berfikir jika mereka terus menunggang melepasinya, mungkin ia tidak akan kelihatan lagi. Tetapi tidak lama kemudian, dia ternampak lagi. Dia nampak dari jauh ada seseorang sedang berjalan di tepi jalan. Dia berfikir, mesti dia lagi. Kerana pada waktu begini, siapa lagi yang akan berjalan-jalan? Dia cepat-cepat memejamkan mata, tidak mahu melihat supaya tidak takut, sambil berdoa dan teringatkan ibu bapanya. Dia duduk sambil memejamkan mata dan tidak tahu bahawa kali ini Encik Azman sendiri yang menunggang motosikal turut melihatnya. Tambahan pula, pada saat inilah Encik Azman yang menunggang motosikal menoleh dan melihat dengan jelas dengan kedua-dua belah matanya. Inilah kali ketiga dia melihatnya. Dia terus tahu bahawa susuk tubuh yang dilihatnya, hantu tanpa kepala itu, sedang mengikut dan mengganggu mereka berdua. Pada masa itu, dia terasa seperti hendak menjerit. Apabila dia mendengar suara Encik Azman menjerit, dia semakin yakin bahawa apa yang dilihat oleh Encik Azman adalah hantu yang sama. Pada masa itu, dia cuba memberitahu dirinya, bertenang, bertenang. Tetapi, seolah-olah pada masa itu, dia juga terkejut dan tidak dapat mendengar atau memproses apa-apa lagi. Sehinggalah kali keempat di mana dia melihat hantu itu berdiri melambai-lambai di belakang pokok. Barulah dia memberitahu Encik Azman, bertenang, bertenang dan cepat tunggang. Akhirnya, entah kerana dia menyumpah dalam hati atau tidak, hantu tanpa kepala itu tidak lagi mengikut atau mengganggu mereka. Sejak hari itu, dia tidak lagi berani menunggang motosikal pulang ke rumah selepas matahari terbenam. Atau jika ada urusan penting yang memaksanya pulang pada waktu malam, dia akan memilih untuk menggunakan laluan lain yang melalui kawasan perumahan. Walaupun lebih lambat sedikit, sekurang-kurangnya dia berasa lebih selamat berbanding jalan pintas yang tidak diketahui bila hantu tanpa kepala itu akan muncul dan mengejar lagi. Dan inilah pengalaman seram yang telah dilalui oleh Encik Azman. Perlu saya katakan, ini adalah kali pertama Encik Azman melihat hantu dan ia adalah pertemuan dengan hantu yang sangat dahsyat. Cuba bayangkan, kita sedang menunggang motosikal pada waktu malam di tempat yang sunyi. Di kedua-dua belah jalan hanyalah hutan. Kemudian kita menoleh dan nampak hantu tanpa kepala berjalan di tepi jalan. Lebih-lebih lagi, ia berlari mengejar motosikal kita. Silap-silap, kalau saya, mungkin saya sudah hilang akal, mungkin saya akan tinggalkan motosikal dan lari. Bagaimana pula dengan anda, para pendengar? Jika anda berdepan dengan situasi seperti ini, apa yang akan anda lakukan?
Saya percaya sesiapa yang berada di wilayah Loei apabila mendengar kisah ini pasti dapat membayangkan betapa sunyinya jalan yang saya maksudkan ini pada waktu malam, bukan? Sesiapa yang pernah melalui jalan itu, cuba komen dan beritahu rakan-rakan yang lain sama ada ia benar-benar menakutkan. Ini adalah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut bahawa ia mungkin roh seorang lelaki yang dipenggal kepalanya dan mayatnya dibuang di tepi jalan. Sama ada benar atau tidak, saya sendiri tidak pasti kerana saya hanya mendengar cerita ini daripada Encik Azman. Saya sendiri bukan orang tempatan, jadi jangan cepat membuat kesimpulan bahawa saya melebih-lebihkan cerita. Tetapi jika ada pendengar yang berada di wilayah Loei, anda mungkin boleh mengesahkannya. Tolong komen dan beritahu rakan-rakan yang lain, takut nanti ramai yang tidak percaya betapa menakutkannya jalan tu. Apapun, pada waktu malam, sesiapa yang sedang mengandung, jangan sekali-kali mengajak pasangan anda keluar pada waktu malam. Ini adalah kepercayaan orang-orang tua yang mengatakan bahawa pada waktu malam, jangan biarkan wanita mengandung keluar rumah kerana perkara yang tidak baik akan menyebabkan kita mengalami kemalangan atau kecederaan sehingga ada yang keguguran. Kadang-kadang, apa yang orang-orang tua beritahu kita, apa yang tidak boleh dilakukan atau apa yang boleh dilakukan, lebih baik kita dengar. Percaya atau tidak, itu terpulang kepada pertimbangan masing-masing untuk menentukannya. Tetapi kisah tentang perjalanan malam di jalan yang sunyi seperti ini, saya percaya 100% bahawa sebelum bertemu hantu, akan ada semacam firasat yang memberitahu kita bahawa kita akan bertemu hantu. Sesetengah orang akan meremang bulu roma, sesetengah pula akan berasa seram sejuk di belakang badan dan ada juga yang akan menguap. Setiap orang akan mengalami firasat yang berbeza. Sesiapa yang mempunyai firasat aneh, seperti yang pernah saya jumpa, seseorang itu akan sakit lutut jika hendak bertemu hantu. Ini agak pelik juga, dan setiap kali lututnya sakit, dia memang akan bertemu hantu. Kisah tentang pertemuan dengan hantu bagi setiap orang ini sukar untuk dikatakan siapa akan bertemu, bila dan bagaimana. Tetapi jika sudah bertemu, cubalah untuk bertenang. Apapun, sebelum berpisah pada malam ini, jika anda suka cerita hantu dan kisah seram, kita adalah geng yang sama. Sesiapa yang sedang menunggang motosikal atau memandu kereta, jalan ini bukan sahaja hantu itu mengejar motosikal, orang kata kereta pun ia kejar juga. Semasa memandu, janganlah terlalu melihat ke tepi jalan. Pandang sahaja ke hadapan dan sentiasa bertenang. Semoga anda bernasib baik dan tidak bertemu hantu. Selamat malam.